Kalau alung-alung yang datang pejabat saya ni, kenapa saya tak boleh tangkap dia? Polis cakap apa? Polis cakap apa? Macam mana kita nak pastikan dia itu alung? Tu pertama, betul lah polis cakap. Yang kedua, kita nak buat tuduhan atas apa? Kan? Sebab dia datang, dia bukan buat kekerasan atas Tuan Encik, kan? Ataupun dia tak ada buat kekerasan pada peminjam pengadu Tuan Encik. Dia tak ada buat. So kita nak charge atas apa? Atas pinjaman wang tanpa lesen, Encik. Saya bagi tahu. Dia kata, siapa yang suruh dia pinjam? Pengadu. Pengadu yang pergi cari dia, bukan dia datang kat pengadu. Nampak? That's why lah, kalau kita tengok, diorang dah tak panggil perkataan alung tau sekarang. Alung dah tak ada. Alung-alung ni sesuai kepada mereka-mereka yang baling api, baling cat, buat ugutan bunuh, ini alung. Tapi alung-alung ni dah susah dah sekarang nak jumpa. Dia macam kita main puzzle, kalau kita angkat tak kena, kalau kita angkat kena. Itu. Ini alung kalau kita dah terangkat, dapat pinjam 100, kena bayar 20,000, ini alung. Alung plus scammer. Kalau yang biasa-biasa ni dekat WhatsApp, pinjam 1,000, dapat 800, dapat 500, ni alung-alung yang jenis orang kata friendly loan. Mereka akan buat ugutan daripada segi jerit-jerit bila dia orang call kita. Tapi mereka akan cakap, wah, you mau main kita you siap you tunggu rumah, you siap-siap tunggu I sampai. Tapi ada tak pernah dengar pengalaman kita selama ni kita berurusan dengan alung, kita pernah tak dengar alung-alung yang macam ni yang saya katakan, mereka kata, saya mau bakar rumah you. Ada tak? Tak ada kan? Ada alung yang cuba bercakap macam tu, tapi alung yang bagi 100, 200 minta 20,000. Ini alung. Alung sebenarnya, kalau alung ni bukan dia kebal dalam undang-undang, dia tak kebal pun dalam undang-undang. Sebenarnya pada kes tersebut, kalau kes itu boleh dibicarakan, boleh diambil action, dan pihak polis, saya yakin kekuatan PDRM kita, kepakaran, kehebatan PDRM kita, saya yakin mereka akan cuba buat tangkapan. PWRN bukan tentang jadi penyelamat. Kami cuma percaya setiap orang layak diberi peluang kedua.